Allah dah tinggikan martabat wanita, janganlah kita pula rendahkan semata-mata untuk ikut standard manusia. Bila dengar statement ni masa online kelas hari tu, buatkan saya terus berfikir. Dalam dunia sekarang, memang banyak perkara yang berlaku sama ada yang kita sedar atau tanpa kita sedar. Yang sedar, terutamanya wanita Islam yang tak menutup aurat mengikut syariat yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ada juga wanita yang tiada batasan, sama ada dari segi pergaulan atau kelakuan. Saya faham memang tak mudah untuk kita sentiasa patuh segala perintah dan suruhannya. Sebab diri kita sentiasa digoda walau sekecil mana pun godaan. Dan juga mereka tak ada kawalan atau tak dapat mengawal nafsu sendiri. Nafsu sepatutnya dikawal, bukannya nafsu yang mengawal. Tambahan lagi, wanita dicipta dengan penuh emosi. Ada masanya emosi mereka dapat dikawal dan ada masanya di luar kawalan mereka. Dalam surah An-Nisa, bukan sekadar untuk wanita sahaja, tapi surah tu khas untuk mereka yang lemah. Lemah dari segi terbatas kemampuannya. Banyak iktibar yang kita boleh belajar daripada surah tu. Antara sifat penting yang perlu diamalkan yang sering ditekankan dalam surah tu ialah keadilan. Adil dari segi kita kena memberi mengikut kadar yang betul bersesuaian dengan keperluan. Dalam surah tu Allah ada beritahu guideline untuk pembahagian harta secara adil. Kenapa kaum lelaki ni lebih banyak jumlah harta yang diterima? Kita boleh nampak yang kaum lelaki ni pegang tanggungjawab yang sangat besar dan juga pemimpin bagi kaum wanita. Semua orang ada bahagian masing-masing. Jangan jealous, jangan benci dan jangan berebut. Malah dalam surah tu ada juga pesanan penting sebagai isteri jika dah dilayan dengan baik oleh suami, jangan pula demand lebih-lebih yang di luar kemampuan suami. Setiap perkara yang Allah telah tetapkan pastinya adil. Walaupun kadang berat tetapannya, pasti ada hikmah dan sebab. Jangan pula kita salah gunakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita kena cuba belajar dan faham. Semoga setiap usaha yang kita buat mendapat keredaan Allah. Mana yang baik boleh diamalkan, mana sebaliknya tolong tinggalkan. Kalau video ini bermanfaat untuk orang lain, boleh sharekan. Jumpa lagi untuk konten yang seterusnya. Bye-bye!